Ada orang dia susah nak tidur kan, baring dah lama tapi mata tak boleh nak lelap. Tu tandanya badan kita ni overactive. Bukan sebab tak penat, penat tapi tak boleh tidur. Insomnia ni dia jadi sebab hormon stres ataupun hormon kortisol ni dia tinggi pada waktu malam. Bila otak kita masih sibuk fikir pasal kerja, scroll phone ataupun risaukan hari esok, badan kita pun susah nak menghasilkan hormon tenang iaitu melatonin dan juga serotonin. Jadi apa yang kita boleh buat bagi orang yang insomnia, susah nak tidur malam ni, cuba tenangkan diri. Sejam sebelum tidur tu elakkan tengok skrin, minum air suam, tarik nafas dalam-dalam, baca doa dan zikir. Pastikan bilik kita gelap, sejuk, baru kita mudah nak tidur. Biar otak kita faham, okay, this is masa untuk rehat. Dan untuk dalaman pula, boleh bantu badan kita cukupkan nutrition iaitu magnesium dan juga vitamin B. Yang ni dua vitamin ni dipenting untuk hormon tidur yang lebih stabil. Bila dalaman kita tenang, nak tidur malam pun kita akan insya-Allah lebih mudah. Kalau nak dapatkan vitamin yang boleh bantu untuk tidur lena pada waktu malam, boleh terus klik link dekat ini punya bio.